Okey dia. Pelepasan pertama. Saringan pertama 10 buah jom. Untuk mengetahui pengunjung Tiangga adalah bendera Johor di atas, bendera Malaysia di bawah. Dia ada dua pancang. Itu adalah tiangga. Okey. Itu dia satu yang warna purple telah menuju ke Tianggul. Yang putih ini pun sama menuju. Yang memastikan siapa masuk dulu adalah pengadil yang berada di pelampung itu. Untuk pengetahuan semua, pelepasan 10 buah jong yang ambil kira cuma 3 buah yang masuk dahulu yang diambil kira bawa ke peringkat seterusnya. Okey, sekali lagi seorang saringan kedua silo susun atur jom anda di bangunan yang disediakan. Nama-nama yang saya sebut tadi. Di pancang yang pertama Bujang Senang, di pancang nombor 2 Badang, nombor 3 Taji Karami, nombor 4 Izla, nombor 5 Andik, nombor 6 Bunga, nombor 7 Arjuna, nombor 8 Sanja, nombor 9 Kobra Pulau dan nombor 10 Belana Tele. Sila susun atur jong yang saya sebut di bangunan yang disediakan.